kulit mengelupas mungkin proses untuk dia buang sel kulit mati. So continue pasal dia ingat lah, dia serum kat pertama ni dia bantu mencerahkan wajah kita. So itu cara dia cerahkan wajah kita. So continue. Satu lagi nak cakap, kulit mengelupas macam orang tua-tua, saya 52 orang tua. Ni kulit saya. Janganlah asal tak elok je orang tua-tua. Asal tak elok je orang tua-tua. You all umur apa main banding dengan orang tua ni. Jangan guna perkataan tak elok je mengelupas macam orang tua-tua. Amboi, hampa ni jumpa orang tua mana? Yang kata kalau cuba hampa tak lebih Ira Bazira. Tengok nampak orang tua macam mana. Hampa tak boleh macam tu. Asal tak elok je orang tua-tua. Mungkin secara general ke orang tua-tua macam tu. So orang tua-tua is about time. Jangan dah nampak macam mana yang budak-budak muda. Duk ingat, kalau orang tua-tua je kena pakai tudung corak bunga matahari besar-besar, baju corak, selat jeruk getah, pakai selipar seret rak. Muka tak apalah, kita dah tua-tua. Buka pula tudung, rambut jadi macam iping-iping. Abang mana pi rambut luruh. Pasal tu kita dah kata pakai suplemen. Kalau tidak nampak orang muda-muda suka kata kalau apa-apa sikit orang tua-tua, apa sikit orang tua-tua. Orang tua mana dia jumpa tak tahu. Assalamualaikum. Tu ada perkataan orang putih, trust the process. So takkan kita pakai-pakai tu esok bangun tiba-tiba macam mana dia nak buang sel kulit mati, tiba-tiba dah putih dah. Mesti dia ada proses. Tapi macam saya tak mengelupas, lain orang lain journey dia, tapi dia ada niasan yang bantu untuk repair kulit kita. Mungkin dengan kulit sisu dia buat pengelupasan. So sabar.